Jangan jatuh. Okay guys, Assalamualaikum. So hari ni tadi baru lepas hujan. Jadi bila aku fikir lepas hujan ni guys, air tasik naik guys. Haruan banyak. Haruan keluar besar-besar guys. So ya, tengok dengan sampah dia. Ni maknanya air naik tadi lah. Sebab tadi baru lepas hujan daripada pagi tadi. Jadi guys, hari ni kita ke tasik. Dan aku nak ajar korang cara guna katak hidup dekat tasik macam mana guys. Aku gunakan teknik batu guys. Okay, jom kita terus ke tutorial ya. Okay guys, kalau aku main kat tasik ni kan, aku akan gunakan batu tau. Ni batu hidup macam ni. Antara batu macam ni ataupun batu bulat. Okay guys, sekejap aku tengok ada batu bulat tak? Okay guys, batu bulat macam ni guys. Okay, antara ni dengan ni, kau boleh pilih yang mana kau nak. Sebab apa aku guna batu? Sebab aku nak pujuk haruan yang main dekat sampah. So si banyak sampah guys, kayu-kayu banyak sangat guys. Jom aku tunjukkan cara gunakan katak dengan teknik mata satu guys. Gunakan pin snap ni. Aku tak gunakan snap yang ada boleh pusing belakang tu. Aku pun tak tahu kenapa dia lupa. Dia selalu alung guna tu kan. Sebab apa, kalau guna tu air katak dalam air dia pun pusing. Sebab ni kalau aku guna snap ni dia akan statik je. Okay guys, tunjukkan cara. So hari ni aku alone guys, aku seorang. Aku fikir tadi aku nak pergi ke parit, tapi air sungai keruh sangat, tinggi sangat guys. Okay guys, ni cara dia. Kau tebuk dulu bawah ni untuk memudahkan kau cucuk lah katak tu. Allah, jatuh pula. Aduh. Okay guys, so kat tembus kau cucuk tadi, kau masukkan pin ni. So mudah lah kau nak masukkan pin katak kan. So kau tutup balik. Lagi satu, kalau Cina dia akan potong kaki guys. Sebab apa? Kaki ni haruan akan bedal kaki dulu. So aku tak nak potong. Aku cucuk kat pera je guys, tembus kat badan di atas situ. So dia akan jadi macam ni Okay, nampak dia akan jadi macam ni. Ini teknik mudah lah guys. So lagi satu aku nak tunjuk korang. Kalau kat tasik ni, kalau lepas hujan air naik macam ni guys kan, air naik macam ni guys. Okay, aku sarankan korang kau baling ke tepi dulu guys. Sebab haruan tasik ni banyak mengendap mangsa-mangsa dekat tepi lah. So jom kita pergi cek haruan dulu. Tengok guys, kita buat dah 10 kali baling tepi. Kalau tak ada, kita ubah tempat lain, tengah sana. Okay, jom paskas over ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik ni air naik sedap lah guys ni. Haruan banyak keluar guys. Okay guys, jom aku nak tunjuk kau cara retrieve retrieve kat tasik ni guna katak Okay, fokus. Kau biar jatuh dulu. Okay, kau ketuk satu dua. Tu dua. Okay, kau biar jatuh dulu. Okay, satu dua. Kau ketuk lagi guys. Ketuk dua. Satu dua. Macam tu cara main guys. Kau nak gesah spot haruan kat tasik dia senang je. Tepi-tepi je.
kau lepas air naik macam ni lah. Biasa kalau tasik ni kalau apa kering, surut, tak hujan, kau cek tempat ni berkayu-kayu je tu guys. Ada ganting-ganting dia akan main kat situ. Sebab tu aku pakai batu guys. Oh, sampah banyak ke? Ya, jatuh dulu. Kalau getuk macam ni boleh, kalau getuk macam ni boleh. Ikut kebiasaan korang guys. Mana keselesaan korang tu cara nak bujuk Harwan guys kat tasik. Dah lama tak pergi tasik ni. Kalau nak kas macam ni pun boleh, tapi jangan laju sangat guys. Slow je. So, bila kau pakai batu ni guys, umpan kau sentiasa akan dekat dasar. Belum girl? Baru datang. Baru sampai. Hah? Kosong? Mana pergi Arwan dah? Wah, sudah mana pergi? Dekat belakang ni girl. Kecil lah? Katak ke bagai? Kecil? Kena pujuk lah. Ya ada, tak mau makan. Okay uncle. Alright. Okay lah uncle tu otai mancing Harwan. Kena Harwan paru lah. Oh, okay, makan guys. Besar guys. Guys, makan guys. Ni makan guys. Ni makan guys. Besar guys. Oh, besar ke? Besar. 1 kilo. 1 kilo uncle. 1 kilo ni. Oh guys, aku tak expect langsung jalan kat tepi tu guys. Sebab aku nampak main kat belakang aku 1 kilo ni. 1 kilo ada guys. 1 kilo guys. Aku rasa 1 kilo. Aduh guys, jom kita sambung lagi. Oh, belakang ni lubuk Harwan guys. Oh, banyak sampah guys.
Oh, besar guys. Oh, besar. Aku nampak ombak je naik guys. Jangan jatuh. Ada guys. Alhamdulillah guys. Ya Allah Rabbi. Pancing jatuh guys. Aduh guys. Besar guys. Alhamdulillah guys. Ya Allah ya Allah. Ya Allah Akbar. Kenapa ombak je naik guys? Ombak je naik. Guys tu katak dia lagi mulut dia. Padu ya Allah ya Tuhan aku. Katak berapa lem? Besar weh. Jahat gila dia ketuk. Ya, di dalam ni kau kena main SP, pakai SP Ha? Ada? Ha? Besar gila. Ada lagi besar lah. Ada. Kita nak main kata tak? Kau boleh? Kita nak main. Kau baling kau kas je. Kas? Je lah. Slow je. Pergi adik pergi katak dulu guys. Kau jangan kecam adik ni guys. Aku nak suruh dia bagai. Apa yang kata? Aku ibu YouTube. You are fishing. Oh Iwan. Oh ada follow kat TikTok. Ada? Meh. TikTok aku jual barang ni. Oh jual barang TikTok lah YouTube. Aku main bagus, aku tak ada, tak balik lagi boleh pergi tu. Kalau aku pakai katak hidup kena kecam kau-kau ni. Kau tengok TikTok kan? Abang aku balas nak balas lah. Okay dah. Oh guys. Gila guys. Nampak ombak tinggi naik kan. Gila lah. Okay. Guys. Besar guys. Lepas hujan memang best akan main casting kat tasik ni. Inilah dia hasil hari ni. 2 ekor je. Saiz padu guys. Saiz padu gila. Aku tak expect pun lah nak dapat yang besar-besar ni. Sebab air pun keruh. Tapi kalau ikut cara yang aku tunjuk tu, itu cara betul lah. Kalau nak main kat tasik yang air dah penuh ni, lepas hujan kan,
Itulah cara dia betul guys. So inilah dia hasil ini. Kita jumpa lagi ya, jom next video. Like, share, subscribe guys. Ciao.